Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita membincangkan berita dari Malaysia kini yang membawakan satu kenyataan yang kembali menghangatkan suhu politik di Negeri Sembilan. Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, mendakwa bahawa hak dan kepentingan orang Melayu di Negeri Sembilan akan terancam sekiranya UMNO tidak lagi berada dalam kerajaan negeri selepas pilihan raya negeri akan datang. Persoalannya, benarkah hanya UMNO mampu mempertahankan hak orang Melayu di Negeri Sembilan? Mengapa isu ini kembali dibangkitkan ketika hubungan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di negeri itu semakin tegang? Dan adakah kenyataan ini mampu mengembalikan sokongan pengundi Melayu kepada UMNO, atau ia sekadar menjadi satu lagi naratif politik menjelang pilihan raya? Mari kita kupas bersama. Pilihan raya negeri belum lagi diumumkan secara rasmi, namun suasana politik di Negeri Sembilan sudah mula menunjukkan tanda-tanda persaingan yang semakin sengit. Parti-parti politik mula menyusun strategi, memperkukuhkan jentera dan membawa naratif masing-masing bagi meyakinkan rakyat bahawa merekalah pilihan terbaik untuk mentadbir negeri. Dalam suasana inilah Khairi Jamaluddin atau lebih dikenali sebagai KJ tampil menyampaikan ucapan ketika merasmikan mesyuarat pemuda dan puteri UMNO bahagian Seremban. Ucapan beliau bukan sekadar membakar semangat ahli-ahli UMNO, malah membawa mesej yang cukup jelas kepada pengundi Melayu. Menurut KJ, orang Melayu di Negeri Sembilan perlu kembali memberi sokongan kepada Barisan Nasional kerana hanya UMNO mampu mempertahankan hak dan kepentingan mereka dalam kerajaan negeri. Beliau turut mengkritik pentadbiran Menteri Besar, Datuk Seri Aminuddin Harun, yang menurutnya gagal memainkan peranan tersebut. Apa yang menarik, KJ menggunakan komposisi Dewan Undangan Negeri sebagai asas kepada hujahnya. Beliau menyatakan bahawa dalam kerajaan negeri sekarang, bilangan wakil Melayu dalam Pakatan Harapan adalah kecil jika dibandingkan dengan wakil daripada parti-parti lain dalam gabungan tersebut. Menurut beliau, ketika BN bersama-sama membentuk kerajaan selepas pilihan raya negeri 2023, seramai 14 adun UMNO menjadi suara penting dalam mempertahankan kepentingan orang Melayu. Tanpa kehadiran UMNO, beliau berpendapat suara itu akan menjadi semakin lemah. Di sinilah bermulanya perdebatan. Adakah jumlah wakil Melayu dalam sesebuah kerajaan benar-benar menentukan sejauh mana kepentingan orang Melayu dapat dipertahankan? Atau adakah keberkesanan sesebuah kerajaan sebenarnya bergantung kepada dasar dan keputusan yang dibuat, tanpa mengira latar belakang kaum wakil rakyatnya? Inilah persoalan yang kini menjadi bahan perbincangan dalam kalangan pemerhati politik. Jika kita melihat kembali keputusan pilihan raya negeri 2023, Pakatan Harapan memenangi 17 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala Barisan Nasional memperoleh 14 kerusi. Perikatan Nasional pula hanya memenangi 5 kerusi dan kekal sebagai pembangkang. Bagi mengelakkan pertandingan sesama sendiri ketika itu, PH dan BN bekerjasama sebagai rakan pilihan raya. Hasilnya, kedua-dua gabungan berjaya membentuk kerajaan negeri dengan majoriti yang selesa. Dalam PH, DAP memenangi 11 kerusi, PKR 5 kerusi dan Amanah 1 kerusi. Angka inilah yang dijadikan hujah oleh KJ apabila beliau mendakwa DAP mempunyai pengaruh yang besar dalam kerajaan negeri. Beliau turut mendakwa Menteri Besar berada di bawah pengaruh DAP kerana parti itu memiliki jumlah kerusi terbanyak dalam kalangan parti-parti PH. Namun persoalannya, adakah jumlah kerusi semata-mata menentukan siapa yang paling berkuasa dalam sesebuah kerajaan? Dalam sistem kerajaan gabungan, sesuatu keputusan lazimnya dibuat secara kolektif melalui mesyuarat Exco dan perbincangan antara parti-parti yang membentuk kerajaan. Menteri Besar pula memimpin pentadbiran berdasarkan sokongan majoriti Dewan Undangan Negeri, bukannya berdasarkan jumlah kerusi satu parti sahaja. Oleh sebab itu,
Dakwaan bahawa seseorang menteri besar dikawal sepenuhnya oleh parti lain merupakan satu kenyataan politik yang akhirnya akan dinilai oleh rakyat berdasarkan fakta dan prestasi pentadbiran. Pendengar sekalian, hubungan antara PH dan BN di Negeri Sembilan sebenarnya bukan sentiasa berjalan lancar. Pada April lalu, hubungan kedua-dua gabungan menjadi tegang berikutan pertikaian melibatkan 4 undang Negeri Sembilan dan Yang di-Pertuan Besar, Tuanku Muhriz Tuanku Munawar. Ketika itu, UMNO Negeri Sembilan menuduh Menteri Besar gagal menguruskan isu tersebut dengan baik. Keadaan menjadi semakin panas apabila kesemua 14 adun BN menarik balik sokongan terhadap Aminuddin Harun. Ramai pemerhati politik menjangkakan kerajaan negeri mungkin tumbang. Namun akhirnya, campur tangan kepimpinan pusat daripada PH dan BN berjaya meredakan keadaan. Kerajaan negeri kekal sehingga hari ini. Peristiwa itu menunjukkan bahawa walaupun berlaku perbezaan pandangan di peringkat negeri, kepimpinan nasional masih memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju kerjasama politik. Dalam ucapan yang sama, KJ turut menyentuh mengenai hasrat BN Negeri Sembilan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya akan datang. Namun beliau mengingatkan bahawa keputusan tersebut bukan ditentukan oleh akar umbi semata-mata. Sebaliknya, keputusan akhir perlu diserahkan kepada Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut beliau, ahli-ahli parti boleh memberikan pandangan, tetapi apabila keputusan dibuat oleh pucuk pimpinan, semua pihak perlu akur. Ini menunjukkan bahawa walaupun terdapat keinginan dalam kalangan pemimpin negeri untuk bergerak secara bersendirian, ruang untuk kerjasama politik masih belum tertutup sepenuhnya. Di sinilah kita melihat satu lagi realiti politik Malaysia. Musuh politik hari ini boleh menjadi rakan esok. Begitu juga sebaliknya. Apa yang menentukan ialah strategi, angka kerusi dan peluang membentuk kerajaan. Politik bukan hanya mengenai prinsip, tetapi juga mengenai percaturan. Namun persoalan yang lebih besar ialah sejauh mana kenyataan KJ ini mampu mempengaruhi pengundi Melayu. Sejak pilihan raya umum 2022, UMNO berdepan cabaran besar apabila sebahagian sokongan pengundi Melayu beralih kepada Perikatan Nasional. Justru, tidak menghairankan jika isu mempertahankan hak Melayu kembali menjadi tema utama dalam ucapan pemimpin-pemimpin UMNO. Strategi ini bukan sesuatu yang baharu. Sejak sekian lama, UMNO membina identitinya sebagai parti yang memperjuangkan kepentingan orang Melayu dan institusi Islam. Tetapi lanskap politik hari ini jauh berbeza berbanding dahulu. Kini terdapat beberapa parti lain yang turut membawa naratif yang hampir sama. Oleh itu, cabaran terbesar UMNO bukan sekadar meyakinkan pengundi bahawa mereka masih relevan, tetapi membuktikan mengapa pengundi perlu kembali memberi kepercayaan kepada mereka. Pada masa yang sama, Pakatan Harapan pula dijangka akan mempertahankan rekod pentadbiran mereka. Mereka berhujah bahawa kerajaan negeri dibentuk atas dasar perkongsian kuasa dan setiap keputusan dibuat secara bersama, bukannya ditentukan oleh satu parti sahaja. Sudah tentu, kedua-dua pihak mempunyai hujah masing-masing. Sebagai rakyat, tugas kita bukan memilih berdasarkan emosi semata-mata. Sebaliknya, kita perlu menilai setiap kenyataan berdasarkan fakta, prestasi dan dasar yang ditawarkan. Pilihan raya bukan sekadar pertandingan siapa paling lantang berucap. Ia juga merupakan medan untuk rakyat menilai siapa yang benar-benar mampu mentadbir, menyelesaikan masalah ekonomi, meningkatkan peluang pekerjaan dan membawa pembangunan kepada negeri. Hakikatnya, isu yang dibangkitkan KJ ini akan terus menjadi antara topik utama menjelang pilihan raya Negeri Sembilan. Penyokong UMNO melihatnya sebagai peringatan bahawa parti itu masih diperlukan bagi mempertahankan kepentingan orang Melayu. Manakala penyokong kerajaan pula berpendapat pentadbiran negeri perlu dinilai berdasarkan pencapaian, bukannya semata-mata berdasarkan komposisi kaum dalam kerajaan.
Akhirnya, segala hujah, strategi dan kenyataan politik ini akan diuji melalui satu perkara sahaja, iaitu keputusan rakyat di peti undi. Sama ada pengundi menerima naratif yang dibawa oleh UMNO atau memilih untuk mengekalkan kerajaan sedia ada, semuanya bergantung kepada keyakinan mereka terhadap parti-parti yang bertanding. Yang pasti, pilihan raya negeri-negeri sembilan kali ini bukan sekadar menentukan siapa membentuk kerajaan. Ia juga bakal menjadi ukuran sejauh mana parti-parti politik berjaya meyakinkan rakyat mengenai hala tuju masa depan negeri. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Jangan lupa, di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Teruskan bersama Kita-Kita FM untuk lebih banyak kupasan yang berfakta, seimbang dan memberi perspektif yang lebih luas. Terima kasih dan jumpa lagi dalam ulasan seterusnya.